bengkel ni. Sekarang ni apa ni? Bagi nampak je. Motor ni kena bagi. Tarbiyah. Bila nak ambil superbike nanti tu, ambil the good one. The best one. So kalau kau ambil yang recon macam ni, motor apa kau plan ambil? Ini 50,000 motor apa? Arsik. Ada ni Arsik atau Kawa lah. Asyik. kan. Kawan. Kali lah. Yang dulu lah. Tapi ada dah deal dengan member. Cakap. Okay ladies lah, don't go for 600. Ini consider 600. At least for motor you learn a lot, handle a lot. Lepas tu, go for 1,000 terus. Lepas ni. Deal ni, Nai. 1,000 adalah antara kita tunggu lah siapa-siapa nak nego nanti. Deal, Nai. Deal ni. Dapat good deal jugalah. Elders ni, Nai. Dia ni. Dia bukan youngest, Nai. Dia bukan senang nak dengar. Orang kena dengar cakap dia. Kau dah. There you are elders, here you are the youngest. Here you are the youngest, eh? You're not the eldest. The eldest is Kamal. Apa? Itu. Mungkin pasal kawan. Tak ada nak hantar dokumen ke. Tak ada ni lah. Pakai lah few years lah. Setahun dua ke. Lepas tu mana tahu. Ambil je lah. Apa yang nak? If I were you, Ambil just je. take the bike, take the deal. At the same time, Kening apply for a bike. Kening. Tutup habis ni. Nak tengok macam mana. Tak ada. Sorry bang. Minta maaf bang. Kan 11 second kan? Tak ada lah tapi okey lah. XR ni bro. Tak usah. Fire up. Hari lah. Leng ah. Dahsyat bang guna tayar hancur Oh, gila bang, tengok ni. Ni naik genting je. Bang tengok tayar ni bang. Nak makan ni. La ilaha illallah.